Bang, ni mandi free bang eh? Free. Oh, free. Menarik geng. Air sungai dia buat ni water park. Cantik tempat dia yang bersih. Warna pun menarik. Warna cerah. Menarik tempat ni. Pertama kali tengok ni air sungai dia buat untuk kolam. Cantik, cantik, cantik. Kolam Ulu Bendul. Air sungai dia buat kolam. Jernih lah air dia. Jernih air dia. Uish. Ni air sungai ni. Air mengalir. Yang nak mandi ke? Ni air sungai ditahan, dimasukkan dalam kolam. Jadi ini air mengalir ni. Ulu Bendul. Menarik. Bang, ni mandi free bang eh? Free. Oh, free. Mandi free. Kalau bawa budak-budak ni tak balik ni. Yang kalau bawa aras tak balik ni yang. Dia balik. Masuk free. Tinggal nak mandi je. Bawa bekal yang. Ada gelongso. Menarik ah. Ada gelongso. Kolam dia. Ni tempat mesyuarat yang. Suara dia. Okay, menarik yang tempat ni yang. Boleh main gelongso lagi. Ini rendah sikit. Oh, ni rendah. Ni memang untuk budak. Ni aras boleh. 0.450 meter. Kursi pun ada yang disediakan yang. Boleh. Banyak tempat lepak dia. Boleh duduk sini kan. Berteduh. Atas pun ada lagi yang. Atas yang. Oh, atas sungai biasa ke? Tengok atas. Atas dah belum kompak lagi. Tu air asal dia. Ni air asal dia. Yang nak pergi atas tak payahlah. Tak payah, sini je. Allah. Ni betul-betul berkelah ni. Air sungai. Dia tahan kat sini geng. Dia tahan kat sini. Sekejap. Bagi tengok ni yang. Air dia yang. Air sungai dia yang masuk. Cantik tempat dia ni. Luas. Masuk free. Tak payah bayar. Air tu tadi. Air sungai. Dia masuk kat sini. Dia masukkan kat sini air sungai tu. Dia tahan kat sini. Air sungai.
Ditahan kat sini. Dia masuk sini. Terus mengalir. Air bersih ni. Oh, menarik. Ulu Bendul. Gerai pun banyak kat luar, kat depan. Gerai makanan, gerai tandas. Ni tandas sini. Kolam dia panjang lebar. Ramai-ramai pun boleh mandi ni. Ini yang dalam ni yang 1.2. Ni dalam sikit. Dia jatuh dekat sini. Air sungai tadi dia masuk kat sana. Lepas tu dia buang lagi ke sungai. Air mengalir. Sini buang dia. Dia. Menarik geng. Air sungai dia buat ni water park. Ni apa ruang kalau nak lepak ke, kalau ramai-ramai boleh. Banyak tempat redup ni. Bukan redup lah, dia teduh. Kedai makan pun banyak. Ni atas ni kedai makan dah ni. Kedai makan. Sana gerai-gerai lagi kedai makan. Nanti kita tunjuk gerai-gerai sana. Gerai pun banyak. Macam-macam, jual lampu pun ada. Banyak kedai-kedai juga lah kat luar ni. Ni menarik ni kalau nak singgah, nak main-main kat sini. Ni kedai makan. Parking pun banyak. Parking memang banyak kat sini geng. Kalau parking jangan risau. Luas tempat ni. Sebelah jalan je. Senang cari tempat ni, sebelah jalan je. Ulu Bendul Cafe. Ni kedai makan ni geng. Kiri kanan ada. Sini ada kedai makan. Situ pun ada kedai makan.